Parti Muda dimulakan oleh dia. Seluruh media sosial muda sehingga hari ini masih menumpukan kepada nasib dan cerita hidup Saddiq. Bukankah ini bermaksud dia ada satu tanggungjawab untuk membantu rakan-rakan seperjuangannya? Siapa bertanding untuk muda di Johor? Ada 4 calon muda di Johor. Aini Hazika Syafiee di Simpang Jeram dan Amir Jack di Maharani. Kedua-dua kerusi ini sama ada berdekatan dengan Muar ataupun duduk dalam kerusi Parlimen Saddiq. Manakala M. Pramanan di Bukit Batu adalah calon kali pertama. Sama juga Rashifah Al-Junaid di Puteri Wangsa, calon kali pertama. Rashifah pula meninggalkan kempennya di Johor Bahru untuk bersama dengan Saddiq di mahkamah. Hakim sudah beritahu yang keputusan telah dibuat. Hanya akan disampaikan pada 13 Julai. Apakah persediaan atau kerja yang Saddiq perlu buat antara hari ini sehingga 13 Julai yang mengelak dia daripada turun ke Johor untuk berkempen? Sama ada dia bebas ataupun dia ke penjara serta-merta pada 13 Julai, tidak ada apa-apa yang dia boleh buat pada masa ini. Kini ada kempen pilihan raya untuk parti yang dia bina dengan calon-calon yang turun dan ikut dia. Lebih daripada masuk iklan ataupun buat posting social media, kehadiran Syed Saddiq di Johor boleh membantu muda tidak kalah teruk di 4 kerusi yang mereka bertanding. Dan sekiranya muda kalah teruk di semua 4 kerusi dan hilang deposit, sudah pasti peluang muda di pilihan raya negeri Negeri Sembilan selepas ni lagi malap.